DJs. This is wrong. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi Karnival UUM 2026. Okey, untuk penyataan bagi sukan persilangan pagi ini bersama Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk turut serta boleh ke meja di atas dalam kita punya tema ini. Kita ada buat pendaftaran untuk penuntut UUM. Pendaftaran hanya percuma saja. Okey, untuk kepada bukan penuntut UUM, seorang RM15 sahaja. Okey, saya rasa untuk hari ini bukan hanya sekadar kita nak fikir tentang something lah, sesuatu benda yang tak kita sabarkan, tapi hari ini kita nak sambut mengadakan Karnival UUM kita. Okey, secara terbuka kepada semua orang awam di UUM ini. Okey. Bagi nama juga yang mana daftar ya. Ini
Okey, pengumuman kepada peserta yang bernama Khairul Amirin Rushaidi. Okey, dia buat timbang. Buat timbang berat dulu. Okey, pegang burang surat. Okey, pegang surat burang surat. Bini tu minta je lah. Bini tak minta. Ada handset je tak? Ada ni. Apa? Okey, UUM untuk kursi lengan. Okey, untuk peserta seterusnya saya panggil Muhammad Firdaus bin Parseno. Ada tak? Muhammad Firdaus bin Parseno. Ada tak? Okey, squad Polapes mana? Jangan sini semua sekali. Ada tak Muhammad Firdaus? Masih dapat. Okey, dia pergi tandas. Apa peserta ni dia pergi tandas tak? Last time he heard something. Looking for my son. Apa yang pegang borang tu boleh timbang dulu. Tak betul. Tak betul. Orang beli tahu sendiri kadang main sidu
Okey, kita boleh kita bersama kita punya Encik Jamil mana untuk support semua harap datang di mana di Carnival. Okey. Ya, insyaAllah. Siapa yang mendengar perkara ini sila datang hadir di sini. Kita memeriahkan di kawasan Di mana ni? di UUM di Palangkawak, UUM di Core Curriculum. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia turut dengan program apa tu? Ya, kita bekerjasama dengan Core Curriculum ni UUM bersama Persatuan Veteran ni Angkatan Tentera Malaysia Cawangan. Anjuran apa kita adakan hari ni? Anjuran apa kita adakan hari ni? Dia macam-macam ada. Gusti lengan Gusti lengan ni bagi iklan. Saya. Tahun 68. Tahun 68. Bodi biar jemput dia bang mai. UUM apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat-sahabat di sini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Cawangan Alor-Setar sedang membuat satu urusan untuk pertandingan Gusti Lengan. Yang pertama kali julung-julung dibuat di UUM untuk peringkat ni yang kali yang ketiga orang kita buat ni kan, ketiga orang. Dan saya ucap banyak-banyak terima kasihlah kepada Cawangan Alor-Setar yang bekerja kuat untuk menjayakan program tersebut dan jemput semua ahli-ahli ataupun orang-orang awam yang berminat untuk memasuki tandingan Gusti Lengan di UUM ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kita punya YDB, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Negeri Kedah. Juga yang pasti kita untuk Carnival di UUM pagi ini di mana UUM Sintok Kedah Darul Aman. Okey, kita minta support sikit daripada squad Malapis minta depa main siap ni UUM main nak kebum abang tuan. So korang yang mana yang tengah free bolehlah datang ke UUM di mana kita ada kejohanan Gusti Lengan penyertaan percuma bagi student UUM dan orang luar yuran dia sebanyak RM15. Terbaik. Okey squad UUM support sikit panggil depa main. Nak kata tak main belajar pun tak apa. Janji main Carnival. Betul-betul. Jangan lupa datang ke Gusti Lengan dan mata rezeki korang kan menang kat sini boleh bawa hadiah tu balik. Jangan lupa datang. Okey, terima kasih kepada penonton UUM. Okey, di mana kita ini hari ini untuk UVTM di UUM. Yang pasti untuk sukan pagi ini bagi kita dengan acaranya kejohanan Gusti Lengan. Okey. Bagi untuk penuntut UUM di sini semua boleh berdaftar, semua boleh mendaftar dengan secara percuma sahaja. Okey, untuk orang awam dan terbuka yang untuk terus untuk sukan bagi Gusti Lengan pagi ini, tuan-tuan dan puan boleh terus juga mendaftar di kaunter di atas ini untuk seorang RM15 saja. Okay, once again, ladies and gentlemen, good morning everyone. Every UUM in the place right here. Okay, where the event for this morning, we have Gusti Lengan. Okay, we have Gusti Lengan over the top. Okay,
opening to all for public. Must be the registration for one participant, only RM15. Okay? For UUM graduations, only free for registration. Okay, please register right now for your participant this morning. Thank you. Good. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Panda? Cuba teka apa aku jumpa dekat job street. Kerja baru? Ya, perfect untuk aku. Syarikat ada 4 orang. Startup ke? Aha. Aku akan jadi pakar transformasi. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Okey, untuk pendaftaran Gusti Lengan bersama anjuran Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia di mana di UUM, Universiti Utara Malaysia. Okey, Kedah, Darul Aman. Okey, tuan-tuan dan puan boleh buat pendaftaran sekarang di mana kita akan bermula acara pertandingan pada pagi ini jam 10 pagi. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Okay, immediately where everyone right here, please make your register to the game, to the event of the Gusti Lengan right now. And the competition we are starting at 10 o'clock, okay? Anak singkong UUM Akna, anak singkong. Semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Satu saja kau suka distorkan. Satu saja kau suka dijual. Okey, yang baru datang boleh terus di mana ambil tempat masing-masing, di mana tuan-tuan suka duduk, boleh saja duduk di mana-mana saja. Okey. Trip.com, a leading online travel app with over 400. Hold on, don't wipe your sweat yet. Keep it real.
Okey, pengumuman untuk pendaftaran bagi yang mau membuat penunaian secara transfer ke online account bank PBATM boleh juga. Okey, selain daripada penunaian dengan wang tunai, tuan-tuan boleh membuat transfer pindahan ke account bank di mana Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Alustar. Okey. Okey, di mana di belakang sana kita tengok kemah dari depan sampai ke belakang. Tuan-tuan dan puan boleh terus ambil tempat masing-masing dan perasmian di mana dengan kita punya Okay, immediately once again, UUM, good morning. UUM, apa khabar? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran bagi Sukan Gusti Lengan untuk pagi ini kita buka sekarang sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, di mana permulaan Gusti Lengan, pertandingan Gusti Lengan akan bermula pada jam 10 pagi nanti. Okey, yang belum buat pendaftaran boleh teruskan membuat pendaftaran. Di mana untuk UUM, bagi penuntut grada UUM, pendaftaran hanya percuma sahaja. Okay, immediately for the registration to you, the UUM graduation registering only free, okay? Okay, itu terbuka kepada selain daripada penuntut-penuntut UUM, pendaftaran bagi seorang peserta dengan hanya ringgit Malaysia 15 sahaja. Okey, di mana acara perasmian karnival di UUM hari ini kita belum start lagi, tapi akan bermula pada jam 10 pagi. Tetapi untuk bagi penyertaan Sukan Gusti Lengan, okey, kita sudah bermula pendaftarannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pendaftaran bagi peserta penuntut UUM secara percuma. Dan untuk terbuka orang awam seorang RM15 sahaja, okey. Okey, kalau ada cash nak bagi cash untuk daftar boleh, dan selain pada untuk cash kita boleh buat secara pindahan ke account bank Persatuan Veteran Indian, okey. Dan juga akan ambil receipt punya statement, okey.
Hai, mana suara UUM bagi ni? UUM. Apa semua suara tak kuat, tak dengar. Tak apa, saya bagi dengar. UUM. UUM. Okey, juga saya bagi pihak Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cabang Alustar, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan untuk memeriahkan di mana semarakkan lagi di mana kaliber UUM pada pagi ini yang akan berlangsung selama 3 hari daripada 6 hari bulan Jun hingga 8 hari bulan Jun 2026. Okey, 2 hari lagi, esok lusa ada lagi. Mana ada adik-adik main luar duduk mana Johor ke mana, panggil depan mic, kita tunjuk kita apa yang ada kaliber pagi ini. UUM. Okey, masuk kali ini saya akan undang lagi untuk pendaftaran. Saya undanglah, saya rasa lebih kurang 10 kali. Masuk yang ke-11. Okey, di mana tuan-tuan kita nakkan pendaftaran secepat mungkin, seperti mana kita akan bermula pertandingan pada jam 10 pagi nanti. Okey, untuk peserta bagi penentu UUM, tak kisah lelaki ke perempuan ke, rasa dia nak tunjuk dia punya hari ni, dia punya semangat main macam mana. Okey, hanya percuma saja dan terbuka kepada orang awam. Seorang bolehlah untuk sumbangan anda untuk kita hanya seorang RM15 sahaja. Okey, He's still not picking up.
When's the last time this kid brings curfew? Looking for my son? He's a teenager. Floppy hair, skinny kid. Nah, sorry. Excuse me. Hi. I'm looking for a teenage boy. Aku pandang kali bintang nan jauh di sana. Dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi yang jujur. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dan irama kopi dangdut yang ceria. Menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupakan cintaku yang pernah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dan asmara yang dahulu pernah membara. Bagai ciuman yang pertama. Jantungku seakan ikut irama. Alunan kopi irama kopi dangdut yang ceria. Menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupakan cintaku yang pernah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang Terus kamu ada pada? Iya sih. With a Goda in your hand, your next trip is easy and affordable. Don't wait, see the world for less. Book now. Apa
Saya ambil tu balik. Jadi dah tutup pusingkan lagi. Ya. Tak ajak, tinggal ajak. Ya. Mak Aswad. Dia boleh share ke? Kita tak tahu sangat. Dia boleh share ke Facebook tau. Ayo, kita tahu.
Dah nak pokok babi. Boleh. Okey, pengumuman kepada peserta, saya harap tuan perempuan okey, di mana saya minta satu untuk dari segi penampilan pemakaian bagi peserta untuk semasa bertanding. Okey, saya tak mahu dengan tak pakai slipper atau pakai slipper, dan sebab kita masuk live ni, kita nak berfikir kita performance kita ni best of the best lah. Kalau boleh sekali lagi dapat video live tu berpakaian kasut yang pakai slipper, no? Okay, wearing the slipper, make sure immediately in the competition, we not allow you to wearing the slipper, okay? Only wear the shoes, okay? Minta masa pertandingan bagi peserta mestilah berpakaian kemas dan mesti pakai kasut, okay? Okay, harap maklum. Okay, insyaAllah pagi ini kita dapat lagi dengan perempuan yang ada lagi dalam kawan-kawan di mana kita ada di tambah dari kita apa campur dengan pengumuman di satu tahun saya nak buat kita masuk tu pagi ini kita buka sampai jam 10 pagi untuk perempuan. Okay.
Mungkin kita akan stop pendaftaran sebentar nanti seperti mana kita punya resmi bagi majlis di mana karnival ini bersama kita mungkin belum tahu kita agak awal-awal kita beliau di mana Datuk Seri Datuk Ayub Khan di mana Ketua Polis Negara. UUM bagi penuntut UUM untuk cita-cita bagi kepentingan pagi ini pendaftaran secara percuma. Mai Cik Mai, kita buat daftar liang ni juga. Okey. Terima kasih juga yang kita seni bagaimana bangsa kita Raja Malaysia, Tentera Malaysia, Tentera Negara Raja Malaysia ya. UUM. Alhamdulillah, syukur bagaimana tuan-tuan dan perempuan mungkin susah nak jumpa. Di mana abang-abang tentera, ayat-ayat bawah tentera. Okay, hari ni tuan-tuan dan perempuan boleh jumpa, boleh tanya di mana. Kalau mereka tipu, mereka bukan tentera. Tanya je tentera di camp di mana. Boleh juga, di mana pakai uniform tu. Boleh jumpa abang-abang pegawai tuan-tuan. Encik-encik kita. Okey, yang saya nak berkata hari ini kita boleh jumpa semua warga tentera. Dari pada kecil daripada di sekolah rendah, sekolah menengah di UUM sehingga ke
di mana bakat tentera, jam-jam tentera, di mana wisma pertahanan, orang-orang tentera, sampailah di mana veteran tentera pada pagi ini yang hidup anjuran keseluruhan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? We are Army. Kita Angkatan Tentera Malaysia. Juga bagi abang-abang polis, semua dah. Okey, kalau tak jumpa, saya tipu tuan-tuan dan puan. Okey, cari yang ini. Ada yang berada tuan-tuan dan puan. Di mana bilik polis, bilik tentera. Di mana di kolam rumah, bilik polis, bilik tentera. Sampai di UM ni kita boleh nampak. Kalau saya kata di situ atau di situ. Okey, kita boleh nampak di UM juga ada Balapis. Okey, kita ada di mana regimen askar. 16 kor regimen askar kita ada dalam tentera darat. Okey, kalau nak tahu lagi dalam kor di tentera udara. So veteran kita pun ada di sini. Orang yang makan jangan tak kali ada tu. Semua veteran kita ada. Okey, BUM, sekali lagi UM. Okey, untuk kursi lengan kita bagi Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Okey, yang pasti untuk kita dalam perasaan pagi ini yang kita sanjungi yang berbahagia, yang berusaha, Datuk Ayub Khan, iaitu Timbalan Ketua Polis Negara. Okey, pengumuman di mana presiden kita pagi ini Datuk Ayub Khan tak main. Di mana yang dia punya backup, di mana kaunselor UUM juga. Mata dah. Fokusnya dia mata dah. Okey, itu di mana presiden kita bersama kaunselor UUM, Profesor Matada, Dr. Matada, Profesor Madya Matada. Okey. Okey, yang kita hormati dan kita sembunyi di mana pagi ini presiden kita bersama MC dan Kansler Profesor Madya Matada. Okey.
Ada pengumuman kali itu yang hilang pelaksanaan lagi-lagi yang tuan-tuan di mana pelaksanaan maju sebagai dalam video untuk kita akan stop sementara. Jadi buat nafas untuk pendaftaran kita stop jam 10 pada masa selanjutnya. Lepas pelaksanaan kita akan buka balik pendaftaran bukan di sini. Okey, harap patuh kepada kita. Okey, sebelum ni kita ada buat persidangan. Mungkin ramai yang besok pergi dan seperti mana peserta-peserta kita hampir 50 peserta orang. Sebelum ni kita ada buat kita ni di mana di All-Star Mall. Okey, lepas ni tuan-tuan dan puan rasa interested polis Ames, kita berpotong kita luaskan dia punya event untuk bagi semua boleh join volunteer. Okey. Sekali pengumuman bagi peserta untuk semasa pertandingan tolong pemakaian secara kemas mengikut cara sukannya. Okey, harap maklum di mana untuk yang berserta pakai slipper. Okey, kita tak benarkan untuk terus serta bagi tangan. Okey, boleh kalau nak masuk, kalau kata kawan-kawan bagi pinjam slipper kasut, okey, boleh tak? Mungkin orang tak tahu nak jual di sini kata dengan pakai kasut, okey, pinjam kasut kawasan pasal nama kita dengan tuan. Okey, tapi masa pertandingan yang tak pakai kasut tu saja tak boleh. Okey.
Jadi assalamualaikum selamat pagi, good morning, salam ciao. Oh, salam. Okay.
Tap screen guys. Tap screen. Jangan lupa follow, like and share. Ada orang. Tap guys, tap share. Okey, untuk kali ini setelah kita cuci lengan, kita tak ada buka untuk perempuan. Okey, kami usul untuk perempuan. Make sure balik rumah kami tak masa nak masak wangi dan teh tidur. Practice the body masak teh tidur and you can do. I believe you can do that. Ada nak beritahu dia tu.
Okey, mungkin pertandingan kita akan bermula bila-bila maju saja, tapi kita nak cukupkan pendaftaran untuk sebelum kita bermula pertandingan ini. Okey. Okey, teman-teman, tolong ada di mana orang awam datang untuk nak peserta pertandingan warna. Di mana lokasi kawasan pertandingan warna tak? Tolong bagi maklumat askar where the memang untuk pertandingan berwarna dekat mana, sebelah mana? Okey, untuk pendaftaran kita hanya pukul 11 pagi. Okey,
Nasi utamanya lebih kurang bagi ya. Tapi
Okey, jangan tunggu lama-lama. Cepatlah datang. Nanti pukul 11 tim start. Okey, terus lagi dia tutup. Pendaftaran. Jangan tunggu lama-lama. Cepat daftar ya. Jangan tunggu lama-lama. Nanti cuma sebelah daftar. Okey, cepat daftar sekarang.
Okey, tadi kita start dekat pukul 8.30. Mungkin nak kita tengok semua hilang habis dah. Kita takkan Genong awal dah. Takkan dah balik Genong. Abang Askar ada lagi. So, saya panggil dia pun suruh buat lari pusing ni. Mau ke tak mau? Yang mana hilang habis ni cepat. Buat daftar tuan-tuan. Tim sukan pusing dengan kita. Okey, pendaftaran tamat jam 11 pagi. Kalau boleh datang sekarang untuk pendaftaran. Hampa Lena ni dengan kami semua Lena ni. Kalau saya menjerit tempat sana dengan dah buat dah. Mana dah? Kaki dah tak. Okey, untuk nak praktis dulu sebelum bagi yang peserta nak praktis macam mana nak budget, nak balancing lengan tuan-tuan dan perempuan, boleh. Okey, mari kita buat praktis dulu. Kalau sebelum pertandingan, yang mana peserta yang dah berdaftar, bolehlah datang ke meja tu untuk nak buat praktis, nak letak saiz lengan, nak jarak macam mana untuk tak lagi nak game nak bertanding. Okey. Okey, pendaftaran hanya 30 minit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran sukan kursi lengan pagi ni lagi 30 minit saja. Nama TikTok. Nama TikTok. Azwan ada tak? Azwan. Oh, akaun private. Kena buat akaun public lah. Macam mana nak public? Tutup dulu live. Oh, tutup kan? Sampai end? End boleh kan?